Soalan simple, apakah itu tabungan emas? Tabungan emas adalah kaedah untuk kita menyimpan duit ke dalam emas fizikal supaya kuasa beli simpanan kita kekal terpelihara untuk jangka masa panjang. Apabila duit kertas ditukar menjadi wang emas, sebenarnya kita sedang memindahkan nilai daripada duit kertas yang kuasa belinya terus merosot kepada aset sebenar yang kalis inflasi, iaitu logam emas. Menabur emas bukannya untuk cepat kaya, tetapi untuk melindungi kuasa beli kita daripada kesan inflasi dan membina tabiat kewangan yang berdisiplin secara konsisten. Setiap gram yang kita menabung secara berdikit-dikit di akaun Mas Gap menjadi pelindung ekonomi apabila kita ditimpa kecemasan ataupun dilanda musibah. Inilah cara yang paling simple untuk kita memastikan simpanan kita daripada bocor akibat sifat boros kita sendiri dan melindungi simpanan kita daripada kesan inflasi. Jom mulakan simpanan emas hari ini. Hafizul bantu sebaiknya.